Say hi. Okey, kita dah belajar mencari perimeter, iaitu hasil tambah panjang semua sisi. Kalau satu bentuk saja, kita tambahlah semua sisi yang ada pada bentuk ni. Dan kita juga dah belajar perimeter bentuk gabungan. Bila digabungkan, kita hanya kira perimeter sisi luar sahaja. Okey, hasil tambah panjang semua sisi luar sahaja. Tapi, apa berlaku kalau kita nak cari perimeter bahagian berwarna ya? Okey, saya tunjukkan di sini perimeter bahagian berwarna. Ini adalah pentagon yang ada 5 sisi. Pentagon ini adalah pentagon sekata. Jadi setiap sisi adalah bernilai 5 cm. Jadi kita nak cari perimeter kawasan berwarna biru. Okey, kita kira berapa sisi ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi yang perlu ditambahkan, iaitu 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Ada 6 sisi yang perlu ditambahkan, sisi berwarna biru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan semuanya adalah bernilai 30 cm. Itulah perimeter kawasan berwarna biru. Hasil tambah panjang sisi. Okey, semoga semuanya dapat ilmu pada hari ini.